26 Mac 2026. Lembayung Al-Quran Datuk Dr. Haji Zaharsan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat ini mulia Allah sekalian, kita masuki kisah Nabi Lut alaihi salam, iaitu selepas daripada peristiwa malaikat datang bertemu dengan Nabi Ibrahim memberikan khabar gembira kepada baginda dan ibu isterinya Sarah tentang kelahiran Ishaq alaihi salam, maka kemudian malaikat datang ke tempat Nabi Lut alaihi salam. Ini dapat kita perhatikan pada ayat 61, 62, 63, 64, 65, 66 dan seterusnya. Cuba kita perhatikan balik semula bila Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim falamma jaa ala lutinil mursalun qala innakum qaumun munjim falamma jaa ala lutinil mursalun qala innakum qaumun munkarun qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahad wamdu haythu tu'marun wa qadayna ilayhi dhalika al-amra anna dabira ha'ula'i maqtu'un musbihin. Sadaqallahu al-azim. Maka tak kala para utusan itu datang kepada kaum Nabi Lut beserta pengikut-pengikutnya, dia berkata, sungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenali. Para utusan itu menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan bawa azab yang mereka ragu-ragukan kebenarannya, dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Maka pergilah kamu di akhir malam dengan bawa keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang, dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat diperintahkan kepadamu, dan kami wahyukan kepadanya, iaitu Lut alaihi salam, tentang kesudahan perkara itu, iaitu mereka akan dibinasakan pada waktu pagi hingga mereka punah ranah dan terputus keturunannya. Jadi ini kisah tentang Allah beritakan Nabi Lut bahawa malaikat datang dalam rupa pemuda yang tampan. Sebenarnya kita ada bincangkan dalam surah Al-Ankabut sebagai contohnya bagaimana kisah Nabi Lut ini yang telah kita maklumi bahawa sebutan Nabi Lut ni dalam Quran pada 27 tempat. Jadi ada banyaklah tempat daripada Quran menceritakan tentang peristiwa yang berlaku pada kaum yang dilaknat ini, kaum yang telah dikenakan hukuman ni, dan banyaknya penyebutan tentang peristiwa ni bagi memberitahu kepada kita bahawa akhir zaman menyaksikan manusia melakukan perkara ni balik semula. Saya nak flashback balik semula berkenaan dengan ayat yang pernah kita bincangkan, sebagai contohnya surah Al-A'raf ayat ke-80 hingga 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tuna rijala shahwatan min duni nisa bal antum qaumun musrifun wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Dan kami telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan buatan keji ini yang belum pernah dilakukan oleh sesiapa pun manusia sebelummu di dunia ini? Sungguh kamu telah melepaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Jawapan kaumnya tidak lain hanya mengatakan, halaulah Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali isinya, dan isinya termasuk di kalangan orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Dalam surah Hud pula Allah menceritakan, kita dapat lihat ayat nombor 9 hingga 73. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi ajrin hanif falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa ujasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا أجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Ni kisah bagaimana
Allah Ta'ala telah pun mengutuskan para malaikat kepada Nabi Ibrahim, dan kemudian pengetahuan tentang peristiwa ini bila dilanjutkan lagi, bila Allah menyatakan falamma zahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut inna Ibrahim la halimun awwahum munib ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa'a amru rabbik wa innahum atihim adhabun ghairu mardud walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadha yawmun asib wa ja'ahu qaumuhu yura'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna atharu lakum فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك ليصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا آليها سافلها وأمطرنا عليها هجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. Ni kisah lanjutan daripada apa yang kita bincangkan pada kuliah lalu, iaitu perutusan para malaikat ni seramai beberapa orang ini untuk memberitahu kepada Ibrahim AS tentang berita gembira daripada Allah SWT berkat kesabaran yang dilalui oleh Abul Anbiya itu. Dan malaikat ni kemudian beritahu kepada Nabi Ibrahim bahawa misi berikutnya selanjutnya adalah untuk pergi kepada Nabi Lut, memerintahkan kepadanya dan keluarganya yang beriman itu untuk keluar, bahawa azab Allah akan turun kepada umat yang derhaka itu. Kita dapat lihat dalam ayat ini, maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Nabi Lut. Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah. Ni pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Kemudian malaikat mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan itu. Sungguh ketetapan Rabbmu telah datang dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak lagi. Ini kisah yang dikemukakan berkaitan dengan malaikat ni yang akan meneruskan misi mereka kepada kaum di kota Sadum. Dan ketika para utusan kami, iaitu para malaikat, datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit kerana kedatangan para malaikat ni dalam rupa pemuda yang rupawan, yang handsome, yang kacak. Ini akan menyebabkan kaum yang derhaka, iaitu yang condong pada melakukan maksiat itu, akan minta kepadanya untuk diambilnya pemuda-pemuda itu, lalu mereka nak melakukan buatan haram, maksiat dengannya. Dan ketika Nabi Lut AS melihat beberapa orang lelaki yang asing ni, yang kacak ni datang kepadanya, dia merasa sangat takut, merasa sesuatu perkara buruk akan berlaku, dan yang mengkhabarkan kepada penduduk tempatan yang merupakan mereka yang suka melakukan maksiat itu adalah isinya sendiri, isi kepada Nabi Lut AS. Dan kita dapat lihat juga pengkisahan tentang hukuman Allah SWT ini dalam surah Syuara. Pernah kita bincangkan surah Syuara beberapa tahun lalu, menerusi ayat ke-190 hingga 194. Kadzabat qaumu Lutin al-mursalin idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Kaum Nabi Lut telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh aku ini rasul kepercayaan diutuskan kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah. Aku tidak minta apa-apa balasan pun atas kerja dakwah ini, kerana semuanya itu di atas Allah SWT. Kemudian Allah menceritakan lagi dalam surah Syuara ni, pernah kita bincangkan dahulu, ata'tuna dhukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin qala inni li'amalikum minal qalin rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Ini kisah yang pernah kita bincangkan, juga menceritakan perbuatan kejahatan, kecondongan dan juga pilihan mereka untuk melakukan maksiat, padahal di kalangan mereka ada wanita yang boleh dikahwini. Gitu juga kita dapat lihat surah An-Naml. Ini susunannya sama sebanyak 27 tempat sebutan Nabi Lut ni. Kalau kita perhatikan satu-satu dalam konteks ayat, siyaqul ayat, kita akan lihat ada perbezaan sebenarnya. Kerana bila disebut surah An-Naml, surah Semut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa lutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata wa antum tubsirun a innakum lata'tuna rijala shahwatan min duni nisa bal antum qaumun tajhalun fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun.
Dan surah Al-Ankabut yang pernah kita bincangkan sebelum ini, pada ayat 28-29, walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin a innakum lata'tuna rijal wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar fama kana jawab qaumihi illa an qalu atina bi'adzabillahi in kunta minas sadiqin. Ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang sangat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun daripada umat sebelum kamu. Apakah sungguhnya kamu patut mendatangi kaum lelaki, menyamun, mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawapan kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu ini termasuk orang yang benar. Dalam tafsir Ibn Abi Hatim menceritakan ayat surah Al-Ankabut ni, pernah saya sebut pada tuan-tuan. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar ni, melakukan perkara-perkara yang pelik, jahat, keji, tapi bagi mereka itu satu keseronokan. Tuan-tuan tahu tak, di antara perangai umat ini adalah suka kentut, mengeluarkan angin busuk itu di khalayak ramai, dan bagi mereka ini satu pesta, satu keseronokan. Kita dalam Islam ni, ini merupakan satu perkara yang buruk dari sudut perangai seperti itu, kerana bila kita perhatikan, ini merupakan fitrah. Kalaulah seorang itu mungkin mengalami masalah tertentu, tak boleh nak kontrol angin dia dalam badan, maka orang yang berada di situ kenalah buat-buat tajahul, buat seolah-olah tak perasan benda itu. Benarlah satu cerita yang menarik untuk tuan-tuan tahu. Ada seorang daripada keturunan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Ini merupakan seorang yang terkemuka daripada kalangan Bani Umayyah. Nama dia Marwan. Marwan bin Aban bin Uthman, yakni Uthman ni merupakan khalifah kaum muslimin yang terkemuka itulah, Khalifatul Rashid itulah. Ini pakai Zulnurain lah. Ni Marwan bin Aban bin Uthman. Marwan ni seorang pemimpin, seorang macam jeneral, orang berkedudukan. Dia tak dapat nak tahan kentut dalam mungkin satu program. Pada masa itu ada ramai orang hadir, dia ni orang terkemuka lah, pemimpin. Oleh kerana dia telah terkentut, Asy'ab yang berada dekat situ ni, pembantu dia ataupun orang kanan dia atau orang baik dengan dia, kawan baik dia, berpura-pura bangun untuk keluar dari majlis itu, seolah-olah dia lah yang terkentut tu, bagi mengelakkan aib ini Marwah kepada Marwan bin Aban bin Uthman bin Affan ini tercela. Dan kemudian bila peristiwa itu berakhir, maka Marwan bertanya kepada Asy'ab, apa pasal kau keluar? Jawapan Asy'ab ni kepada Marwan, aku nak menjaga aib kau pemimpin aku, tak apa kalau orang ketawakan aku, kan aku terkentut, itu tak ada masalah. Tapi kalau kau pemimpin besar, kau keturunan Sayyidina Uthman, ini merupakan sahabat Nabi yang mulia, yang unggul, maka ini tidak patut. Lalu sajalah cerita ni untuk tuan-tuan ketahui. Akhirnya Asy'ab ni telah minta diat, satu balasan, kena bayar balik pada aku, tahu, sebab aku telah menutup aib kau. Bahkan kalau seseorang itu terkentut dalam sembahyang sebagai contohnya, kita lihat dalam kitab-kitab fiqh bagaimana Nabi SAW telah pun mengajar kalau seorang itu terbatal wuduknya, dia keluarlah dalam keadaan memegang hidungnya, seolah-olah ada sesuatu pada hidung yang berdarah ke, ataupun ada sesemua yang teruk ke. Ini diajar oleh Islam untuk menutup aib orang yang telah pun terkentut ini. Jadi saya nak kembali kepada perkara yang perbuatan kaum Nabi Lut ini, iaitu perbuatan yang keji dan buruk, dan sentiasa melakukan perbuatan haram sesama gender. Jadi ayat-ayat sebenarnya kita dapat lihat banyak dalam Al-Quran bagi memberitahu kepada kita sebagai umat di akhir zaman ni, ujian yang berlaku dalam kehidupan, iaitu kecenderungan manusia untuk melakukan perkara maksiat ini. Sedangkan dalam keadaan kehidupan ni ramai orang perempuan tidak berkahwin. Baik, saya akan bawa lagi dalam kuliah akan datang kisah perutusan Nabi Lut ini kepada umat yang bukan daripada kaum keluarganya, tetapi perintah Allah untuk baginda teruskan. Apakah ini maksudkan dengan pelawaan ataupun tawaran baginda kepada umat yang sesat ni untuk berkahwin dengan anak perempuannya? Berapa orang anak perempuan Nabi Lut ni? Seolah-olah bila dia berkata kepada umat yang sesat ini, mengingatkan mereka bahawa daripada kamu melakukan perkara haram ini sesama lelaki dan juga terhadap orang tamu yang datang ke rumah aku, kan kebaik kalau kamu ambil anak-anak perempuan aku. Apa yang maksud kat sini tuan-tuan? Ni ada perkara yang menarik untuk saya bawa kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kefahaman terhadap perkara ini, bagaimana pendekatan dakwah dalam Quran yang dikemukakan itu ada kaitan dengan Nabi kita SAW. InsyaAllah perkara ini akan saya bawa dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.